Hari kedua trip Pekanbaru, 3 hari 2 malam bermula dengan sarapan pagi di hotel. Selepas tu jam 9 pagi kita orang ke destinasi yang pertama iaitu Asia Heritage. Tiket masuk ada 2 jenis iaitu regular sebanyak RM30,000 dan yang kedua adalah tiket terusan bernilai RM50,000. Untuk tiket terusan ni boleh masuk kat semua tempat. Okey, Asia Heritage Pekanbaru ni adalah merupakan satu destinasi lengkap untuk bercuti santai. Kita belajar budaya dan juga bergaya ala-ala Jepun, Korea dan China dalam sehari tanpa pasport. Lepas sesi menjelajah 3 negara Asia tu, kita orang terus lunch di rumah makan Racha dekat Rumbai Timur. Makanan dia Masya Allah penuh meja. Ada ikan sungai fresh, ada rendang jengkol dan banyak lagi pilihan dan semuanya sangat sedap-sedap. So masih masak lagi guna kayu api ya. No wonder sedap dan ramai orang kat sini. Rasa dia macam makan kat rumah nenek sendiri. Selesai je kita orang mengisi perut, kami ke Tenun Wan Fitri iaitu tempat tenunan songket asli Riau. Dapat tengok cara orang tempatan menenun satu-satu benang tu jadi sehelai kain Sabar dan halus sangat kerja dia. Okay, so siapa nak feeling mak-mak zaman dulu boleh cuba tenun sekali. Kain kat sini semuanya handmade. Next, kami singgah ke pasar bawah. Pot wajib untuk borong kerepek, pisang salai, keychain, baju dan segala jenis mak nenek buah tangan. Kalau balik Malaysia tangan kosong memang rugi besar. Tak pastilah sama ada pasar bawah ni tengah renovate atau macam mana. Sebab tengok dekat Google lain. Tapi guys, kata-kata kat baju ni memang best. Selepas tu kami sambung pula bershopping dekat mall berdekatan Ramayana. Rasa macam balik ke Pasar Baru Bandung dekat bahagian bawah tu. Murah, banyak pilihan daripada telekung, beg, kasut, dompet sampai dompet pun ada. Solat jamak di Masjid Raya Pekanbaru ataupun Masjid Sana Pelan Pekanbaru yang merupakan salah satu masjid yang tertua dekat Riau yang ada dekat Pekanbaru ni tau. Masjid ni kalau korang nak tahu dia dibangun pada abad ke-18 iaitu pada tahun 1762. So, Masjid Raya Pekanbaru ni bukan sekadar tempat solat tapi bangunan bersejarah yang menterjemahkan perjalanan kota Pekanbaru sejak zaman Kesultanan Siak hingga era moden sekarang. Plan asal nak dinner sambil tengok sunset di 515 Coffee and Eatery atas Jambatan Siak 4. Tapi manusia punyalah ramai. Kami cuma sempat bergambar kenangan berlatar matahari terbenam di Jambatan Siak yang keempat tu. Dinner teruskan cari. Akhirnya kami singgah di Bakso Popular. Sedap ya ampun. Lagi best ada orang basking sambil main gitar. Aku request lagu Minang. Abang tu nyanyi terus. Memang korang jangan lupa bagi tips sebab itu adalah punca rezeki dia. Balik hotel sempat lagi tapau tahu goreng. Sumpah wajib try. Sedap sangat. Rangup luar, lembut dalam. Kali ni borong semua tahu yang abang tu jual malam tu. So abang tu boleh balik awal malam tu. Nak balik dah ni. Durian tersangkut dekat gerai tepi jalan. Jumpa durian 9 biji RM650,000. Dapat free 1. So total 10 biji. Jadi sebiji tu jatuh dalam RM17. Murah ke murah sangat. Sesi makan durian sampai mabuk cinta. Kami pun pulang ke hotel dalam keadaan kenyang, puas dan ngantuk serta nampas bau durian. Tamatlah hari kedua penuh cerita, penuh perut. See you last episode tomorrow.